Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya pada ketika ini adalah Bonda Nur selaku penulis buku Kampung Kita Mukim Kandang. Terima kasih atas kesudian bertemu ramah pada hari ini. Apakah mendorong Puan menulis buku Kampung Kita Mukim Kandang Melaka ini? InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Sekolah Kebangsaan Bendahara Seri Maharaja kerana menjemput saya untuk temu rahmah ini. Okay, kita bercakap tentang kampung kita. Ya, kita bercakap tentang kampung kita dan ada satu buku yang diterbitkan khusus untuk menaikkan martabat kampung ini yang sangat penuh dengan sejarah ini, yang kita akan nukilkan segala sirah-sirah ataupun sejarah lah. Okay, sejarah-sejarah kampung dan juga segala perkara berkenaan dengan demografi kampung. Jadi saya sebagai anak kampung kandang, kemudian saya sebagai orang yang memang terlibat dalam dunia penerbitan ya sejak tahun 2007. Tahun 2007 tu kira lama lah. Zaman ni dah tahun berapa dah? 2026. Okey, sekarang dah tahun 2026 saya terlibat dalam dunia penerbitan ni dengan buku sejak tahun 2007. Jadi sebagai orang lama lah dalam bidang ini, menjadi satu tanggungjawab kepada saya apabila diminta oleh pihak jawatan kuasa kampung untuk menuliskan segala perkara berkaitan kampung ini. Jadi saya sebagai penerbit perlu memberi tanggungjawab, mengambil tanggungjawab ini untuk membantu memudahkan urusan ini. Jadi kalau tanya kenapa Bonda Nur nak terbitkan kan buku Kampung Kita Mukim Kandang Melaka, of course yang pertama kerana saya adalah anak kampung ini yang terlibat dalam dunia penerbitan buku, yang menyayangi, mencintai kampung kandang Melaka, dan saya juga sebenarnya adalah seorang pencinta kepada sejarah, yang mana saya rasa sejarah perlu dibukukan supaya menjadi rujukan untuk generasi akan datang ya. Bolehkah Puan ceritakan pengalaman paling menarik semasa menyiapkan buku ini? Okey, kalau kita cerita pengalaman banyaklah ya. Buku Kampung Kandang ini mengambil masa setahun untuk dibukukan kerana ia melibatkan semakan fakta. Selain daripada penulisan, kita juga mengumpulkan segala fakta-fakta, mengesahkan betul ke tak betul apa yang nak ditulis. Kemudian kita juga melibatkan proses gambar kan. Ada gambar lama yang perlu kita naikkan dia punya resolusi dia supaya berkualiti untuk diterbitkan. Ada gambar-gambar baru yang kita perlu ambil. Jadi cabaran tu memang banyak, tetapi alhamdulillah saya mendapat kerjasama yang sangat baik daripada pihak AJK Kampung, khususnya tim jawatan kuasa buku projek buku kandang ini sendiri. Jadi bagi saya adalah sesuatu yang sangat menggembirakan saya apabila dalam tempoh setahun ini akhirnya kita berjaya melihat buku itu ada di pegangan kita. Apakah perkara penting yang ingin Puan kongsikan kepada murid melalui buku ini? Apa yang nak disampaikan? Baik, mungkin kita boleh ambil satu buku sekejap dekat sana, kita boleh ambil supaya kita boleh tunjuk terus kan. Buku Kampung Kandang ni yang kita nak sampaikan kepada masyarakat kita bahawa kampung ni adalah tanah yang kita tengok buku sekejap. Okey, so terima kasih. So buku ni siapa nama tadi? Okey, Marisa. Okey, Marisa. Tuan-puan sekalian, buku Kampung Kandang ini dia tebalnya 408 muka surat. So tebal dan dia sangat banyak informasi. Apa yang kita nak sampaikan menerusi buku ini, dia bukan sekadar buku ya. Ia adalah sejarah, adalah cinta, ukhuwah, dan paling utama sekali ialah redha Allah. Macam mana Allah telah memberi kemakmuran kepada kampung ini, yang mana kalau kita tengok bukan sahaja tentang sejarah yang telah berlaku, bahkan situasi semasa juga yang kita nampak macam mana masyarakat kampung ini pemikiran paksi mereka masih kepada masjid, masih kepada agama. Maksudnya masjid buat apa kan. Jadi masih lagi kepada itu. Dan bila kita melakukan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, berbasikal bersama, ibadah korban dan sebagainya, sangat mendapat sambutan daripada pihak warga kampung. Jadi benda ni perlu kita rakamkan. Maksudnya sejarah pun kita tulis, dan yang hari ni berlaku pun kita kena tulis juga.
sebab nak jadikan sebagai satu inspirasi atau rujukan untuk generasi akan datang. Jadi itu yang saya nak sampaikan kepada masyarakat, bahawa segala nilai-nilai murni agama, budaya dan sebagainya perlu kita bukukan supaya menjadi rujukan. Pada pendapat Puan, bagaimana buku ini dapat membantu murid lebih mengenali sejarah dan kampus sendiri? Okey, saya nak kampung kandang. Okey, saya nak kampung kandang. Tapi banyak benda tentang kampung saya tak tahu. Sebab kita bukan pengkaji kan? Kita bukan pengkaji. Tapi seronoknya bila kita buat buku ni, saya baru tahu hebatnya kampung aku. Rupanya ketua polis Melaka pun dari sini kan. Hebatnya kampung aku. Rupanya ada satu sukan tradisional yang mungkin dah tak ada dah kat kampung lain, iaitu sukan gasing. Yang mana kita bukan sahaja main-main dalam kampung, tapi juga bertanding ke peringkat antarabangsa. Sampai antara negara pun kita bertanding juga. Jadi ini adalah satu benda yang saya rasa sangat mudah untuk generasi seperti Marisa, seperti anak-anak semua, untuk tahu berkenaan dengan sejarah kampung hanya dengan satu buku. Dengan satu buku kita tahu dah pasal kampung kandang. Senang kan? Kalau tak nak tahu kat mana, takkan kita nak pergi kat museum, nak pergi setiap sekolah, nak pergi setiap masjid untuk mengumpulkan semua maklumat tu. Tapi dengan jadi kita rasa macam sangat memudahkan. Jadi itulah tujuan lah kenapa kita membukukan kisah kampung kita, mungkin kandang Melaka. Apakah harapan Puan terhadap murid yang membaca buku kampung kita ini? Bila kita ada ilmu, kita manfaatkan, tu je lah ya. Ini basic lah dalam menuntut ilmu. Kita bila ada ilmu, kita nak manfaatkan. Maksudnya bila kita dah tahu berkenaan dengan sejarah, so kita tahu kesilapan masyarakat dulu. Contoh dalam buku ni ada kita nukilkan berkenaan dengan kesilapan masyarakat dulu yang mungkin terlibat dengan perkara-perkara yang menyalahi akidah. Contoh bunian lah, bomoh lah, semua kan tak boleh. Jadi benda-benda macam tu kita tulis dan kita beritahu benda ni tak boleh ya. Kemudian kita melihat bagaimana masyarakat sekarang yang saling bantu-membantu, itu pun kita ada tuliskan. Jadi itu pun menjadi rujukan juga. So bila ada rujukan, apa kena buat? Dah ada ilmu kan, dah tahu. Jadi kita tiru. Yang mana baik kita tiru, yang mana tak elok tak boleh buat. Jangan kita buat, jadi kita elakkan. Jadi itu harapan saya kepada masyarakat akan datang, selain daripada mencontohi ya perkara yang baik yang kita dapat dari buku ini dan menjauhi perkara yang buruk dari buku ini, satu benda yang sangat besar lah bagi saya, iaitu pertahankanlah kampung kandang. Makmur dia kan macam mana, kampung ni aman je, tak adalah kes-kes jenayah yang besar dan sebagainya. Jadi kita pertahankan benda tu, dan kita pertahankan kampung kita. Jangan jual tanah kepada bangsa luar ya. Kita tak nak nanti bukan lagi bangsa Melayu duduk sini, kita takut dah jadi bangsa lain. Sebab Alhamdulillah setakat ini kampung kita ni sangat terjaga, sangat terjaga. Jadi itu yang harapan saya, mudah-mudahan generasi akan datang yang mungkin menonton video ini, pertahankan kampung kita biar terus menjadi hak milik Bumi Putra, hak milik Melayu. Kerana dengan cara itulah kita dapat mendaulatkan agama kita, insya-Allah. Sekian, terima kasih.